alhamdulillahi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwallazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa khatimi lima sabaqa wan nasiril hamil hawal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Mula mana? Bismillah mula kan? Mana? Bismillah mula. Lekat oleh windak hawa cokopo. Siapa bihara muka? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi, bermula puji-puji itu mustahikun, mustahaklah ia, lillah, bagi Allah, allazi, ialah Tuhan, yang afhamana, yang memberi pahalah ia, ya Tuhan, ya allazi tu jadi kena kepada Allah Ta'ala lah, yang memberi pahalah ia, ya Tuhan, akan kami beri pahal tu masa iladdini bitariqil ulama'i, akan masalah-masalah agama dengan jalannya ulama. Wa bayyana, dan menyatalah ia, ya Tuhan, masa ila ibadatihi, akan beberapa masalah ibadat-ibadatnya, ibadat Allah Ta'ala, menyata itu ala lisanil fuqaha'i, di atas lidah bagi para tok fiqh. Wa afdalus salati wa atamut taslimi, dan bermula seafdal salawat. Kalau nak tahu kata khabari halafzan insya'iyah maknan boleh hafal mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan seafdal salawat dan wa atamut taslim, sepenuh-penuh saleh, ala sayyidina, di atas penghulu kami, ialah Muhammadin syafi'il lana yaumal fana'i, ialah Nabi Muhammad yang mensyafaatkan kami pada hari binasa. Sebut fana ni binasa makhluk. Mereka hak Allah Ta'ala kekal, tak saya binasa tu lah, syurga neraka tu tak apalah. Wa ala alihi wa ashabihin nujumi fil ihtida, dan di atas keluarganya dan sahabatnya an-nujumi fil ihtida, we ada tasbih itu yang diserupakan dengan bitai-bitai pada petunjuk, wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Yaumil jaza ni kiamat. Amma ba'du, maka bermula ini ialah satu risalah yang kecil yang bergantung ia risalah dengan masalah-masalah muwafiq dan masbuk. Sifat yang ketiga yang dinamakan dia kan ini risalah akan ar-risalah ilal jamaah. Artinya arti ar-risalah ilal jamaah kepada bahasa Melayu tu ialah satu surat kiriman kepada jamaah. Murad jamaah ni makmum yang duk belaki imam makmum tu lah, rumah Jumaah tu lah. Tak imam tak gaduh ni. Keadaan ini risalah ni adalah ia ini risalah terjemahan kepada bahasa Melayu dengan tulisan Jawi. Terjemahan itu tu dari kitab Masail fi hukmil muwafiqi wal masbuki ala madhhabil Imam Syafi'i rahimahullah. Tadi kita buat hal pada kata kitab Masail tu tak apa. Hal pada kitab Masail fi hukmil muwafiq tu, hal keadaan ia adalah yang bicara masalah muwafiq dan masbuk ataupun sifat pun boleh. Iaitu kitab Masail fi hukmil muwafiq wal masbuk tu ialah karangan bagi Syekh Al-Allamah yang sangat alim, Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Khatib hafizahullah. Ia tulis di kitab dia tu hafizahullah. Mungkin dua lagi dan sedikit, jadi serta lah kita tukar situ lah, serta sedikit tambahan hal lagi.
Ini hal keadaan ia terjemah daripada kitab Masail. Ini hal keadaan kitab risalah Ar-Risalah ilal Jamaah ni. Serta sedikit tambahan ibarat dari hamba yang dhaif ini supaya mudah difahami risalah terjemahan ini, supaya tu ilak pada kata tambah tu. Sebab apa tambah? Supaya mudah difahami risalah terjemahan ini, insya-Allah lah. Mudah-mudahan sebuah risalah ini dapat memberi manfaat. Ya risalah ini ni isnad majazi ni hakikat Tuhan yang memberi kepada orang awam yang hendak mengetahui masalah-masalah muwafiq dan masbuk yang sangat penting kedua masalah muwafiq dan masalah masbuk tu di dalam sembahyang berjemaah, tapi ya khusus bagi makmum yalah. Wallaha dan akan Allah Ta'ala jiwalah as'aluk, aku berminta khalisan liwajhil karim, ikhlas bagi zatnya yang mulia, wa ayyan fa'aha, dan bahawa memberi manfaatlah ia ya Allah Ta'ala akan ini risalah ni, lana wali ahbabina, bagi kami dan kekasih kami, wasairin mu'minina wal mu'minat, dan sekalian orang yang beriman dari kalangan lelaki dan kalangan perempuan. Bijahi orang ada tawasul ni dengan kemegahan penghulu kami, wahabibina, dan kekasih kami iaitu al-Mustafa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa an yaj'alaha, dan bahawa menjadilah ia Allah Ta'ala akan ini risalah ni zadallana, bekalan bagi kami, walahum, dan bagi mereka itu ahbab, mukminin dan mukminat. Jadi bekalan itu yaumala yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak boleh beri manfaat lah, ai fihi, pada hari itu saat itu, oleh harta dan anak pinak. Wasallallahu, dan mudah-mudahan memberi rahmatlah Allah Ta'ala ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Yaumiddin ini pun kiamat juga. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau gitu ya mudah berkata oleh musannif rahimahullah. Kata bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini beberapa masalah yang akan datang ni ialah beberapa masalah yang adalah ia masalah tu pada menyatakan muwafiq dan masbuk. Menyatakan muwafiq dan masbuk ni serta hukum dia lah. Faidatun ay hazihi faidatun lana. Ini satu faedah bagi kita. Yaitu dimaafkan makmum yang muwafiq kerana ketinggalannya makmum yang muwafiq tu daripada imam. Kata dimaaf tu hingga kepada sempurna 3 rukun yang panjang. Dimaaf saat ni pada belah masalah. Makmum muwafiq yang dimaafkan boleh tinggal daripada takmir 3 rukun. Bermula 6 daripadanya pada sebelah tu ialah tiada khilaf padanya pada 6 tu antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli rahimahumullah, tak khilaf. Ni dan bermula 5 daripadanya daripada sebelah tu lebih daripada ni saat ni ialah sabit padanya pada 5 tu khilaf antara kedua Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli, ada khilaf. Maka bermula 6 masalah yang tiada khilaf padanya pada 6 masalah tu tak khilaf antara kedua Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli tu khabar ialah di bawah ini. Kita bermula salah satu daripada ni masalah tu ialah bahawa adalah makmum itu lambat ia makmum akan bacaan. Makmum baca lama. Kata baca lama tu kerana lemah yang bangsa asal kejadian. Asal kejadian dia tu lama baca dah. Tiada kerana waswah. Tiada lambat ia kerana waswah, bukan kerana waswah.
Tu masalah yang pertama sudah sekatu. Lepas tu ini nak hubung kecek sikit tentang masalah waswah. Jadi tahu waswah tu tak ada masuk oleh masalah ni. Malaikan hak ni nak ayat atas waswah hak masuk oleh masalah ni. Jika jadilah ia waswah tu. Jadi seperti asal kejadian jadi sebab asal kejadian waswah dia tu seperti asal kejadian dia dah. Kena ni waswah ni. Supaya ya warna ni itu kata gitu tengok ya taswir. Dengan sekira ni nak taswir kata jadi waswah itu asal kejadian tu. Taswir dia dengan sekira memutuslah oleh tiap-tiap mereka yang melihat ia mereka akan orang yang waswah tu. Memutuh maf'ul akan bahawa sungguhnya waswah tu tiada mungkin akan orang waswah tu oleh meninggalkannya waswah. Dah waswah tu. Dah nak tinggal dah ni mau kat tengok gitu bakar. Yang tak ada yale dah duk waswah gitu apa mati dah ni. Seperti barang yang membahas Syekh Ibn Hajar akan dia dalam Tufah. Seperti ni wak gini tak apa. Bermula demikian taswir masalah waswah. Bermula demikian taswir masalah waswah yang seperti asal kejadian itu tu. Bermula demikian taswir masalah waswah yang seperti asal kejadian itu adalah ia seperti barang seperti masalah hak waswah ginilah yang membahas ia siapa itu Syekh Ibn Hajar membahas akan barang tu. Kata bahas di alam at-tufah iaitu tufatul muhtaq dia tu. Kalau tabak darul hadisnya juzuk pertama muka 370 hafal. Duk tengok dia juzuk. Kalau tabak darul hadis. Maka selagi akan datang kalau orang waswah gitu tu, maka selagi akan datang pada orang waswah tu. Orang waswah seperti asal kejadian tu. Datang oleh sebandingan barang yang lagi akan datang ia barang tu. Pada lambat bergerak. Ya gitu. Hukumnya baiknya hukumnya. Seperti orang lama pada gerak. Orang lama pada gerak tu hukumnya baiknya. Ya di sini. Iyalah tu aula wa iaitu lah awak bunyi lah. Iaitu terjemah daripada ai hak Arab. Maka kita ambil lafaz kalau ya ai ni nak tafsir dah nu. Yang nak tafsir maka selagi akan datang padanya oleh barang yang lagi akan datang ia pada lambat bergerak. Maka apabila tafsir situ kita ambil lafaz tu gigati lafaz tu. Jadi kata mereka jika jadilah ia waswah tu seperti asal kejadian heret gimari bo siapa dikata mana ni maka selagi tu mik makannya kita maka bermula hukumnya di kita dah dah maka bermula hukumnya apa alhamdulillah makmum yang lambat bacaan kerana dimakian itu waswah tu waswah yang jadi seperti asal kejadian dia tu hukum dia ialah seperti makmum yang masbuk hukum dia seperti makmum yang masbuk apabila sepuh dengan makmum masbuk dah maka menanggung oleh imam itu akan Fatihah ganti daripada makmum yang lambat bacaan kerana waswah dimakian itu waswah seperti asal kejadian dia. Berartinya ia bakal rokok tu tak imam kata Fatihah ya tak imam tanggung gitu. Bermula masalah yang keduanya daripada ni masalah tu yang tidak ada khilaf ialah berpekir dan bergaduh istighal wasara. Bergaduh oleh makmum yang muwafiq itu. Dia recek makmum yang muwafiq ni. Takut tertukar ayat dan juga masalah begini hak makmum hak masbuk. Tapi hak ni makmum muwafiq kecek ni. Ialah berpekir bergaduh oleh makmum yang muwafiq itu kata bergaduh tu dengan perkara sunat. Dok gaduh dengan perkara sunat. Mana perkara sunat? Bermula demikian perkara sunat tu.
adalah ia seperti doa iftitah, baca doa iftitah, dan ta'awuz iaitu baca auzubillah minasyaitonirrajim tu, atau yang lainnya lain daripada doa iftitah dan ta'awuz tu, bayar daripada segala sunat. Duk gaduh benda tu. Duk gaduh benda tu. Mana segala sunat tu yang lain daripada doa iftitah dan ta'awuz tu, seperti berdiam bagi imam. Ini berdiam sini kena buat gitu. Kalau kita kata duduk dia nanti segetah tak imam tu, ya dah pada masalah lain. Masalah yang kelima tu. Di sini berdia, sini makna berdia dengar Fatihah tak imam. Bukan gitu. Berdia yakni tunggu tu imam selesai Fatihah. Buat gitu. Buat gitu, tunggu tu imam selesai Fatihah. Sebab ia dengar tak imam duk waladolin lagi. Kita tahu dah kata tak imam tak ada tak imam ni. Sebab tawih lah. Dah gamal lah. Tawih dia tak ada tu. Fatihah nak wihbih tu lepas dah amin tu. No tak imam baca ina atau ina gaduh-gaduh ah. Gaduh-gaduh makmum baik amani. Wideh. Maka ya atau kalau kita baca oleh apa? Dalam kitab Minhajul Qawim. Minhajul Qawim dia kata orang ni bergaduh dengan doa iftitah. Dia kata gaduh dengan perkara sunat ni anil Fatihah. Tinggal pada Fatihah. Tinggal di sini makna dia tak baca Fatihah lagi, duk gaduh dengan benda sunat sehingga rokok oleh imam. Ataupun hampir tu imam tu kepada rokok. Tu Minhajul Qawim ya. Patulah Hasyiah Tarmasi yang mari sambungnya. Padahal makmum tu belum lagi nak boleh sempurna Fatihah. Dia tak ada lah. Duk gaduh dengan sunat. Tuai masbuk, mak ya ide masbuk. Diri dia tu. Dia lah qada Fatihah pertengah dengan tu imam. Jalan kira tu. Tapi duk gaduh dengan sunat tu dengan siapa tu imam tu nak rokok dah ataupun rokok dah. Ya tak ada lagi baca Fatihah ataupun baca dah sempurna lagi. Tu masalah dia. Tapi nak baca masalah ni, nak baca. Baca Fatihah atau dimaah 3 rukun. Dan jika tidak disunatkan baginya bagi makmum yang muafiq itu tu. Tidak disunat doa iftitah sekalipun. Ni masalah dianya. Hak misal Hasyiah Tarmasi atau dengan bahawa sengko ia bahawa tiada dapat baca Fatihah. Dia ala kira tu kalau ia bergaduh dengan doa iftitah tu. Elak kita dulu. Dengan bahawa dia sengko, dia berat seko kata tiada dapat akan baca Fatihah. Jikalau bergaduh ia dengan doa iftitah tu. Tak ada sempat baca Fatihah ni, maknanya ia tak ada habis Fatihah tak megi rokok lu cerak kalau ia gaduh dengan doa iftitah tu. Maka kalau siapa masalah tu ia tak sunat dah baca doa iftitah. Kerana asal ulama kecek atau doa iftitah ni sungguh dikatakan sunat baca, tetapi selama mana kita tu sengkau kata kalau kita baca doa iftitah pun kita dia baca juga Fatihah belum tak iman nak rokok. Dia cek muafiq ni. Bukan masbuk muafiq. Maka kalau ia mari pak takbir ku kaca doa iftitah ni pun rasa apa tak ada habis ni. Fatihah dalam kira ni tak merokok lu ni. Maka kita tu tak sunat dah dia. Tapi lagi gaduh juga. Ya tak sunat dah masa tu, tapi lagi gaduh juga. Apabila ia gaduh dan dia tu kalau kira tu masa qada Fatihah pertengah maka wajib dia nak baca Fatihah dan dimaafkan 3 rukun yang panjang. Masalah 2 ni. Alakan kita. Bermula yang ketiganya, bermula masalah yang ketiganya daripada ni masalah tu ialah apabila rokok oleh imam bagi makmum tu. Makmum yang muafiq tu lah. Tak rokok dah dan belum berrokok ia makmum muafiq itu. Dia tak rokok lagi, tak rokok belum. Cakap dah yang tak rokok dulu. Dia tak rokok lagi. Apabila tak rokok siap,
maka sok depa sok ragu-ragu asal itu. Ragu-ragu ia makmum yang muafiq itu tu. Kata ragu pada membaca Fatihah. Ni, ragu begini ni, adakah telah membaca ia makmum muafiq itu tu akan Fatihah atau tidak, atau tidak membaca ia makmum yang muafiq itu akan Fatihah lagi. Duk sok. Aku baca kata baca, tak mai rokok dah. Masalah ia wajib nak baca lah. Wajib nak baca di maah 3 rukun banyak. Tu masalah yang ketiga. Masalah sok ia. Mau apa kalau gi ingat atau tak baca tu kan cerak lagi. Sok gi kena baca apa tak ingat, kena baca, kena lebih aula lagi lah. Bermula yang keempat, bermula masalah yang keempatnya daripada ni masalah ialah apabila ni ialah masalah tamah itulah tu. Ialah masalah apabila ingat ia makmum yang muafiq itu tu ingat akan meninggalnya iaitu al-Fatihah tu. Nya tu kena ada Fatihah. Dia tinggal Fatihah. Hak kata ingat ini masalah yakin kata tinggalnya. Pada kata ingat ia ni. Ini masalah yakin kata tinggalnya. Ini masalah yakin cerak kata ia tinggal Fatihah. Tapi ingat tu tambah sikit tak apa. Ini setelah rokok ia itu tu. Setelah rokok ia. Kamu kata ingat ia akan meninggalnya tu. Yakni ingat tu setelah rokok ia rokok dah. Dan belum imam itu rokok. Takmir tu tak rokok lagi. Ia rokok dah, takmir tak rokok lagi. Kok mana digaduh dia orang? Gaduh kuluhu ni. Masalah yang begitu. Tu masalah yang keempat. Dia kecek masalah ingat tu makna ya masalah yakin. Lepas tu dia bagi masalah sok sikit. Kecek suku. Takut dia belik. Nak buat suku tu takut belik. Maka kalau nak buat jawab lagi apabila tu bukan dah. Pada yang tafsir dia payah. Sebab hak tah tu dia kecek hak yakin. Pada tafsir dia bagi hak sok dia payah pula. Kita buat kali suku. Buat kali suku. Kali kita buat maka ni buat for fasihah pun boleh. Tapi lepas ada dia tu tertakdir lafaz masalah. Tertakdir itu. Maka masalah ni bermula masalah jikalau ada gitu buat gitu. Maka bermula masalah jikalau telah rokok ia makmum yang muafiq tu, ia rokok. Kata rokok sebelum imam makmum yang muafiq tu. Ini sebelum rokok imamnya. Tambah rokok sekali. Sebelum rokok imamnya, imam makmum yang muafiq tu. Ya rokok belum takmir. Ya. Lepas rokok maka sok ia makmum yang muafiq itu. Jadi sok. Ya rokok belum dah bagi rokok yang sok. Walhal ia makmum yang muafiq tu. Ketika sok itu tu sedang rokok. Dia rokok dah. Takmir tak rokok lagi, ya rokok dah. Sok pada gapo? Pada tu takluk pada sok. Buat dah bawah tu kaluhu pada ialah takluk pada sok, ragu-ragu. Allah alam. Kata sok pada membaca ia makmum yang muafiq tu. Ya rokok belum takmir tu. Membaca akan Fatihah. Aku baca lagi Fatihah. Apabila situ maka lazim akan makmum tu. Yang muafiq yang rokok tu. Belum takmir lagi pula dia sok tu pada tinggal Fatihah tu. Lazim oleh kembali, yakni kembali kepada qiyam. Kembali buat apa? Kerana membacakan dia kan Fatihah. Dia dapat masdar ada maf'ul kalau ulafakan haja ada ulafakan tu. Kerana membacakan dia kan Fatihah. Kerana nak baca Fatihah lah. Wajib. Kena diri betul lah tu baca Fatihah. Sebab apa dia boleh diri betul lah? Sebab takmir belum rokok ni dah. Takmir belum rokok ni. Kalau takmir rokok dah, boleh lah. Ni takmir tak rokok, dia silap kat mana tu. Tu rokok belum tu. Apabila sok, naik baca mula. Lepas tu masalah orang sok ni seperti barang ni
Kata seperti barang tu, kata takdir lafaz masyaallah jikalau tu kita nak bagi lafaz khabar sini tak apa, maka bermula masyaallah jikalau khabar ialah seperti barang gitu, tak apa buat khabar apa boleh, ataupun nak buat seperti ni buat khabar suku boleh, buat khabar situ asni seperti barang, yakni seperti masyaallah jikalau ingat ia makmum tu, yang muafiq tu. Ingat sebelum rokok imam makmum. Ia rokok dah tu, tapi dia rokok dah tu. Kata ingat akan tinggalnya, tinggal Fatihah. Ia ingat tu, kata ingat ni sebelum rokok imam. Tambah apa? Jikalau ingat ia ni setelah rokok ia. Setelah rokok ia. Dan sebelum rokok imamnya. Tambah itu lah kan. Jikalau ingat ia ni setelah rokok ia. Begitu. Setelah rokok ia makmum tu. Dan belum rokok imamnya. Begitu. Masalah hak resak pun supaya masalah yakin tu lah. Hak yakin kata tinggal Fatihah tu. Tuai rokok dah. Tak rokok lagi. Supaya masalah tu. Apabila supaya ni bagi wajah sabah dia. Fa tafriq menempati wajah sabah. Maka lazim akan dia akan makmum tu, akan makmum tu yang ingat ia sebelum rokok imamnya akan tinggal Fatihah tu, padahal dia rokok dah tu, lazim oleh kembali kepada kia. Kembali tu kerana membacakan dia kan Fatihah itu. Tu masalah. Tak apa buat gitu. Tak kan? Nak buat gitu, pening. Dan adapun jikalau sok ia makmum tu, yang muafiq tu, sok pada membacanya, baca Fatihah, atau ingat ia makmum yang muafiq itu akan tinggal Fatihah. Ini masalah sok dengan masalah yakin kali lo seni kecek ni. Ni ia ingat kata ia tak baca ke Fatihah, ataupun ia sok pada baca kada baca lagi. Tapi ia berlaku sok tu, ataupun dia ingat tu takluk kemudian rokok ni, kemudian sudah rokoknya makmum yang muafiq tu, dia rokok dah. Dan kemudian rokok imam makmum yang muafiq tu, tikmi pun rokok siap dah, rokok belaka dah, dia ingatlah rokok. Kalau saat ni dia boleh naik klik dengan sebab tikmi tak rokok lagi, ni rokok belaka kedua. Jawab bagi adapun maka tiada kembali, maka tiada haruh, maka tiada haruh oleh bahawa kembali ia makmum yang muafiq tu, kembali kepada qiyam, teramah tu, kepada qiyam. Tak wajib, tak boleh dah dia nak klik kepada qiyam mulai, tak wajib dah dia tu nak klik kepada qiyam mula. Klik apa kepada qiyam? Supaya membaca ia makmum yang muafiq itu akan Fatihah. Tak boleh klik lah. Apabila tak boleh klik dah gitu no. Bahkan sembahyang ia, yakni hendak tambah ia sembahyang putih mayam yang mula. Dia tak tahu, bahkan sembahyang putih mayam yang mula jeng itu. Bahkan sembahyang ia, yakni hendak tambah ia makmum yang muafiq itu sakning tu, akan satu rakaat. Tamuh tu bila? Semaya tu bila? Kemudian dari salam imam bagi makmum muafiq itu. Murak dengan sembahyang di situ maknanya tamuh lah. Tak mau baru tak mewi salat tu. Allah takbir mula, mula. Dah tamuh. Bermula yang kelima, yang bermula masalah yang kelimanya daripada ni masalah tu, ialah apabila bernanti oleh makmum itu akan segetah, ini diam imam bagi makmum tu, ya hati. Ya lepas ada Fatihah tu, ya dia stah pada subhanallah, pada amin. Pas dia mau nak baca surah tu pula tu, ya dia pula stah situ. Maka dia segetah, dia mau tahu nak baca surah, tak nak baca surah tu. Pada semaya jahriyah tu, situ tak tahu cerah. Ya dia tu panggil koda Fatihah pertengah situ. Dia start. Tak main sunat dia start mau taruh nak naik.
nak surah tu. Maka makmum tu nanti dia tu. Keras tak imi waladhalin amin kau tak baca start situ tu. Dia tahu masa tak imi baca Fatihah dia tak baca lah dia nanti hok nung. Nanti peluang nak baca situ. Apabila duk nanti situ ia nanti buat apa tu supaya membaca ia makmum yang muafiq itu pada serta imam tu. Baca apa akan Fatihah. Duk gitu kah maka tidak diam ia iaitu imam itu tu. Tak dia tak me bahkan rokok iaitu imam itu rokok selalu selerok ni. Kalau tak nanti go amin Allahu akbar tu orang. Kata rokok tu mengiringi baca imam itu akan Fatihah itu. Lepas Fatihah rokok selalu makmum tu gagah. Kena makmum tak sikit rokok ke apa. Tahu Fatihah. Tak tengok abak hubih-hubih. Atau membaca ia takmir tu akan surah membaca tu mengiringi Fatihahnya Fatihah imam tu. Dia baca kat surah. Tapi kat sini kita tambah dulu tetapi pendek elok. Tetapi pendek dan cepat dengan sekira tidak sempat menyempurna oleh makmum itu akan Fatihah. Tak ada. Seperti tu atau baca Yasin. Ialah dah. Ya amin bismillahirrahmanirrahim Yasin. Ya makmum ramai ni banyak sikit ni. Yasin Allah teruk tak iman ni. Teruk gagal. Maka dia dimaafkan 3 rukun. Kena baca lebih makmum tu. Fatihah. Bermula masalah yang ke-6-nya pada ni masalah tu, hak tidak khilaf akhir kali ialah apabila cempak oleh imam itu cempak pada bacaan Fatihah dan surah cepat berlaku. Fatihah pun cepat, surah pun cepat. Ni berlakunya terawih cak atau cempak ia imam itu pada bacaan surah itu sahaja. Fatihah ya celamak, surah dia baca banyak sikit. Kata baca di situ baca cepat begitu tu pada sembahyang jahriyah sebab ia tahu jahriyah dia bahasa menyaring suara ni. Dan berrokok ia imam itu rokok tu sebelum bahawa menyempurna oleh makmum itu akan Fatihahnya Fatihah makmum. Makmum tak ada nak habis ke Fatihah. Rokok ni baca cepat dia. Dan jika tidak adalah ia makmum yang muafiq itu tu lambat bacaan sekalipun taswir dengan bahawa cempak ia makmum pada baca tak kira lah ia baca makmum tu cepat dah makmum kau tu, tetapi tak imam cepat lagi sebab Fatihah ni makmum tu dia apa-apa surah tak imam pun cepat pula surah tu selera maka orang kerti tak apalah, orang tak kerti kok mancik ni aku tak ada boleh takbir kelai boleh minat tak imam kelai sini. Kalau ada kok ngaju lah cepat aku tak imam ni berketua lek ke di. Adapun jikalau cempak ia imam itu pada bacaan Fatihah cepat baca Fatihah dia dan tidak membaca ia imam itu akan selain Fatihah itu tak baca Fatihah sah. Kalau Fatihah tu pun baca cepat. Maka bermula makmum beserta imam itu ialah masbuk. Panggil makmum masbuk. Makmum tu panggil makmum masbuk. Kerana apa? Kerana bahawa sungguhnya makmum itu tu tidak mendapat ia makmum itu tak dapat beserta imam itu tu. Tak dapat gapo maf'ul akan masa yang luah ini yang teluh ia masa akan Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Yalah dah tak ada dah. Hubung habis napah 7 ayat tu. Cepat pula tu. Surah tak aca. Amin Allah hebat. Hadir Indo tu tak ada makmum muafiq ke masbuk tu lah. Kacang tu. Maka bermula ini segala masalah yang tersebut itu tu. Khabar ialah 6 gambaran masalah apabila menyalahi yakni ketinggalan pada 6 gambaran ini masalah ni ketinggalan oleh makmum itu kerana menyempurnakan Fatihah makmum. Makna makmum lak tak magi dulu
ya lagi sempurna Fatihah pada ni masalah ni. Makmum tu sakning tu maka dimaaf tu apabila menyalahi jawab, maka dimaafkan dia kan makmum itu tu hingga kepada sempurna 3 rukun yang panjang. Dimaaf ngapa 3 rukun yang panjang. Tepa 3 rukun yang panjang bawah. Bermula 3 rukun yang panjang itu ialah rokok dan sujud yang pertama dan yang kedua dan sujud yang kedua. Maka tiada dikira daripada rukun yang panjang itu akan iktidal dan duduk antara 2 sujud tak kira. Sebab apa tak kira? Kerana bahawa sungguh keduanya iktidal dan duduk antara 2 sujud tu ialah 2 rukun yang pendek kedua-dua. Kata hubung. Dan bermula demikian itu yakni sempurna 3 rukun yang panjang itu tu khabar ialah digambarkan, ditaswirkan, dibuat wigari masalahnya dengan bahawa berkesudahan oleh imam itu kepada rukun yang keempat. Dia duduk rukun yang keempat duduk pada kira dah. Kira rakaat selepas tu dah. Atau barang ni sunat yang ialah barang tu pada gambarannya gambaran yang keempat mana. Dan iaitulah apa barang tu. Ini sunat yang ialah pada gambarannya tu. Ialah tasyahud awal, tahiyat awal. Tahiyat awal. Tahiyat awal dah. Siap tetap tahiyat awal. Hak nu pun tetap dah. Diri kira betul dah. Itu maknanya sempurna 3 rukun yang panjang. Maka bermula demikian maka dimaafkan dia hingga kepada sempurna 3 rukun yang panjang. Dimaaf apa 3 rukun yang panjang. Maka sentiasa masuk belakang. Tu masuk berusahalah tu. Maka berusahalah oleh makmum itu atas tertib sembahyang sendiri makmum. Kata usaha itu sentiasa tidak ni selama tidak di situ. Kang bah dah. Selama mana tidak bersepakat oleh imam itu dengan yang keempat. Kita belum takmir nak duduk tetap yang keempat tu. Cari lafaz yang keempat ni masuk rukun iaitu kira tu ataupun masuk lagi sunat itu tasyahud awal tu. Belum takmir nak tetap tu buat lagi tatib diri tu. Kedua lah. Kata iaitu ditaswirkan iaitu masalah ni tu. Bersepakai oleh imam itu dengan yang keempat tu. Ditaswirkan dengan bahawa hak ni bawah ke 1 ke 2 ni pun hak musannaf dia diri ni orang tamuh ni. Iaitu ditaswirkan dengan bahawa belum masuk ia imam itu pada yang 4. Takmir tak masuk lagi. Tu maknanya selama mana tidak bersepakat oleh imam itu tu dengan yang keempat. Tak ada sepakat lagi, tak ada duduk lagi pada rukun yang keempat tu. Kira ke ataupun tasyahud awal tu. Taswir dengan bahawa belum masuk ia imam itu pada yang 4 tu. Dan jika masuk ia imam tu, jika apa ni? Jika royah ni. Dan jika masuk ia imam itu pada mukaddimahnya, ni mukaddimah yang 4 tu. Apa mukaddimah? Daripada berdiri betul bagi kira atau duduk bagi tasyahud awal tu. Sekalipun tak apa lagi, boleh kacau lagi. Sebab dia tak masuk lagi ada hak yang keempat tu mukadimah lagu. Maka ni tafriq agak pada royah tu. Maka tiada mudarat ia makmum pada menyempurna ia makmum akan rakaat makmum tak apa lagi. Habis. Dan pada bojing. Motor telefon ni bojing. Bong anjing tu lah. Lepas tu duk sarah tu. Hebat tu orang ni weh. Dia hurai bong anjing tu biar salah hanyut. Padahal dia rengkah. Dan pada bojing. Bojing di sini kena ada bujarimi. Hasyiah bujarimi. Hasyiah bujarimi ni ada belaka. Sama ada hak sarah bagi fatwa hak ataupun hak syarah bagi ikna' tu. Hasyiah bagi waktu wahab ataupun hasyiah bagi ikna' ada belaka. Kita balik tengoklah. Kalau hak syarah bagi ikna' tu, hak nama Tuhfatul Habib tu. Ala Syarihil Khatib tu kalau tabak bagi kita, kan tabak darul hadis kah? Kalau darul hadis ni adalah juzuk 2. Juzuk 2 muka 405. Kalau darul hadis lah
hak ikna tu. Juzuk 2 muka 405 boleh dia. Kalau hasiah Bujarimi atas Fathul Wahab tu, hak nama at-tajrid dinaf'il abi apa tu, dinaf'il abi apa tu. Tu dalam juzuk pertama. Hak tabak itulah. Lepas tu muka 942. Tabak Darul Ummah Al-Mukhtar. Dia kata Bojing ni kena ada Bujarimi lah. Bujarimi kedua-dua lah. Bujarimi hak kena. Lepas tu Bujarimi hak Fathul Wahab tu. Ya dua tu tuai tu lah tu hasiah tu. Sabit ada Bujarimi kata gini. Maka tiada kiraan dengan masuknya imam tu pada berdiri betul. Ini pada mukadimah nak diri betul tu. Ada kira lagi situ. Berdiri betul bagi qiyam. Bukan diri betul dah tu, nak diri betul dah. Tengok nak itu. Atau duduk. Duduk ni tasyahud. Tiada kira dengan masuk imamnya pada duduk. Ni bagi tasyahud. Tu. Bagi tasyahud awal tu. Tak ada kira ke situ. Atau tasyahud akhir pun boleh main juga sini. Bahkan tak dapat tiada, yakni mesti bahawa tetap ia imam itu pada salah satu pada keduanya itu. Apa keduanya itu? Iaitu qiyam atau tasyahud tu. Ni tetap situ dulu tu. Tu baru kira tu. Kita tak siapa lagi, tak kira lagi lah. Kerana tiada sebab apa? Tiada kira tu. Kerana tiada terbenar atasnya, ni atas berdiri betul bagi qiyam atau duduk tu. Tiada terbenar tak masuk oleh bahawa sungguhnya telah dahulu ia imam dengan yang banyak daripada 3 rukun yang panjang. Tak kira lagi. Tak kira atau tak megi 3 rukun yang panjang, tak kira lagi tu. Sebab hidup dalam mukadimah hak nak masuk lah, mukadimah tu hak nak masuk yang 4 tu. Tak masuk tetap yang 4 tu mukadimah lagi. Melainkan ketika itu, ni ketika mana? Ketika tetap ia imam tu pada salah satu pada kedua qiyam atau tasyahud itu. Maka keka tu kira lah. Kerana bahawa sungguh barang yang sebelum tu apa? Qiyam atau tasyahud tu ialah mukaddimah bagi rukun itu. Mukaddimah bagi rukun ataupun mukaddimah bagi sunat tasyahud awal. Tiadalah ia mukaddimah tu daripadanya pada rukun itu ataupun daripada sunat hak tasyahud awal tu. Tak kira lagi. Ya wa intaha Syekhuna tu kami dalam syarah Aibo. Ni hebat kan? Dia syarah Aibo bi masalah ni. Ni Aibo ni makna hak pergi balik lah. Kita balik kalau ala Fathul Wahab ya Aibo juga. Tapi kalau ala Bujarimi hak kena tu Aibo maknanya syarah Al-Ubad. Nama kitab. Dalam syarah Aibo ni dalam syarah Al-Ubab kitab. Alif la Aibo alif ba. Syarahul Ubab. Syarah Ubab. Jadi tak kalau ala hak kena ala kena ya. Ya dengan Syarahul Ubab. Saubari hello ya gitu. Kalau ala Fathul Wahab tu ya Aibo juga. Ya wak ringkah juga. Gitu.